bila kita tekan, jari kita akan bergerak. Ini yang siapa yang ada masalah kebas tangan, cuba urut dekat bahagian sini. Okey, kita dah urut sini, lepas tu kita baru urut terus ke bawah. Kalau kita tak ada minyak, kita boleh tekan macam gini, pelan-pelan. Pusing macam gini. Pusing macam gini. Pusing macam gini. Nampak? Bila kita tekan ni, automatik jari dia tu boleh bergerak. Okey, ni. Abang, restrict dulu jari. Okey, nampak? 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 Tekan dulu tengah-tengah. Buka tengah dulu. Jangan duk sini. Tak mau. Kita tekan tengah-tengah dulu. Urut dulu tengah-tengah ni. Okey, sampai dekat pergelangan tangan. Masa kat sini, pusing. Pusing. Okey, lepas dah buka dekat sini, kita buka pula sisi dia. Kita ada 3 line. 1, 2, 3. 3 ni kita kena urut. Okey, mula kita urut dulu tengah. Lepas tu baru kita urut bahagian kiri. Ni kan ada tulang kan? Dia sebelah tulang. Tekan. Kat atas dia tak nampak. Tapi bila kita dah turun bawah, bila kita tekan, jari kita akan bergerak. Ini yang siapa yang ada masalah kebas tangan, cuba urut dekat bahagian sini. InsyaAllah. Nampak? Bila kita urut saya urut pelan-pelan sikit. Nampak? Jari tu bergerak. Oh, nampak tu jari bergerak. Nampak? Kat sinilah kita bantu siapa yang ada masalah kebas tangan ni tadi, dia akan lebih relax. Otot sini tegang. Okey, turun bawah lagi. Bila dekat bawah, dia lagi sampai dia tak tutup dah tangan tu. Sebab apa? Jari kita tadi ataupun urat yang kita picit ni tadi, dia tarik sampai ke jari. Okey, lepas tu kita urut bahagian dalam dia pula. Alright. Ke atas ni, dia tak dapat rasa sampai bawah. Tapi dia punya sakit tu sampai ke bawah. Betul tak, Ahmad? Okey, lepas tu tekan kat sini. Okey, turun lagi bawah. Okey, turun lagi bawah. Okey. Nampak? Bila kita dah turun ke bawah sikit, dia punya tangan tu boleh bergerak. Boleh bergerak. Boleh jelas follower? Boleh nampak Okey, bila kita dah tekan macam ni, insya-Allah siapa yang ada masalah jari dia kebas, tangan dia kebas sampai ke belakang akan lebih lega. Semoga apa yang saya tunjuk ni tadi boleh bagi manfaat kepada semua follower-follower saya. Urutan yang paling mudah, yang paling simple, tapi dapat bantu tuan dan puan-puan, mak makcik-makcik kita, bapak-bapak kita, pakcik-pakcik kita yang ada masalah sakit yang ini. Jadi jangan lupa follow kita dulu.